Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak buat bokor ubi kayu yang semestinya mudah dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula satukan 1 cawan gula merah, 1 cawan air dan daun pandan. Masak sehingga gula larut dan mendidih. Ketepikan dahulu dan biarkan air gula ni sejuk. Sementara menunggu air gula sejuk, sediakan ubi kayu dan parut halus seperti dalam video. Seterusnya, perak ubi kayu yang diparut tadi. Air perahan ubi kayu ni jangan dibuang. Air perahan ubi kayu ni setelah didiamkan seketika dalam mangkuk, kanji ubi akan mendap ke dasar mangkuk. Air ubi yang saya tunjukkan dalam video dibuang dan simpan kanjinya sahaja. Seterusnya, satukan 2 cawan ubi kayu parut, semua air gula tadi dan gaul sebati. Masukkan semua kanji ubi kayu tadi dan kacau sebati. Adunan ni dah sedia untuk dikukus. Untuk mengukus bokor ubi kita, saya menggunakan bekas SQ350. Isikan adunan ubi sehingga separuh bekas. Tutup bekas tapi jangan tutup rapat dan kukus adunan ni selama 20 ke 30 minit api sederhana. Setelah masak, biarkan ia sejuk dahulu. Seterusnya, kita sediakan bahagian santannya pula. Satukan 1 cawan air, 1 cawan santan, 3 sudu besar tepung beras, 1 sudu kecil gula, setengah sudu kecil garam halus dan kacau sebati. Masukkan adunan santan ke dalam kuali dan masak dengan api kecil sehingga pekat dan meletup-letup seperti dalam video. Seterusnya, curahkan adunan santan ke atas lapisan ubi kayu tadi. Untuk bekas ni, saya dapat 5 bekas bokor ubi kayu. Bokor ubi kayu boleh terus dihidangkan atau sedap juga dimakan sejuk-sejuk. Alhamdulillah, bokor ubi kayu kita dah siap. Jom kita cuba rasa. Rasanya lemak-lemak manis dan tekstur ubi parut tu masih terasa bila dikunyah. Jika suka lebih manis, boleh ditambahkan gula putih dalam lapisan ubi kayu tadi. Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.